Makanan. Air sudah. Jom. Kita ada pembalik juga. Tapi Siput. Hari ni kita berada di apa nama tempat? Pejabat. Gilik sini. Hello guys. Hari ni kita dekat MPMO. Nak tengok aku cakap kan? Komen sikit. This is before. Okay Before. Face apa? Tak tahulah. Okay. Selesai. Aktif ya pagi-pagi. Kucing itu jadi cameraman no. Secret photographer. Okay, we are ready. Are you ready? Let's do it. Belakang. So, any comment? Tak ada komen Sekejap lagi kita tengok yang paling laju. Follow je, ambil angin. Pesa lah. Kita ikut paling rapat, kita kejar. Tapi kalau tu 2 minit lah Jangan laju sangat tau. Tunggu saya. Yang telah ditetapkan, ikut arahan Marshal, jaga jarak selamat anda, jaga barang berharga dan paling penting, jangan tinggal sampah di Bandar Muar Diraja. Boleh? Semua memang WhatsApp lah. Sebelum belat. Muka-muka sebelum belat. Baik Muar, sekali lagi saya nak dengar sorakan sampai ke belakang sana. Saya nak pastikan betul-betul ramai pagi ni. Boleh? Boleh. Saya sebut Muar, anda sebut best. Boleh? Okey, sekali lagi. Mi! Muar! Baik tuan-tuan, beri tepukan sorakan pada kepada penaja kita Muiz Hot Chicken. Dan juga ada penaja bersama saya Devi. Dan pastikan tepukan paling gemuruh kepada pejabat daerah Muar. Baik, dalam keadaan kita sama-sama. Boleh? Boleh. Here we go. Muar, are you ready? Yes. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Di Bandung free. Tak ada. Ada amat ni. Nak berhenti ya. Penat. Berhenti. Bersama
dengan pelari culture. ya. Tinggi weh heart rate. Tadi jam berapa tadi? Oh ya, ini tu checkpoint first, and it's very tiring. My abang ipar is out, nowhere to be found. Tinggal kita je bertiga. Kita je bertiga. Dia dah kedepek. What is your comment? Are you okay? Tadi orang cakap nak buat vlog, buatlah yang tak memenatkan. Saya lagi sambil buat vlog bercakap, kenapa tak ada? Macam Heart rate tinggi. adik tinggi. 177. Yeah, nearly at the first checkpoint. Come on, you can do it. Ah. Push. We are nearly at our first makanan. Air sedap. Come, air sedap. Saya nak air abang balik. Saya tak memerlukan makanan. I need water. Okay. Alamak. I don't need air. Okay. So, air yang abang balik is very delicious. Yang tak bersusu. Okay. Sometimes untuk kita kurus, kita kena gemuk. Let's cheers lah. Sebenarnya kita ada abang balik juga, tapi masih terlalu awal nak abang balik. Nak bungkus? Boleh bungkus tak? Sebab dia gemuk, dia tak sedar diri, dia patut kurus. Nah, macam saya gemuk juga, tapi saya nak kurus. Okay, nampak ya muka-muka kepuasan. Sedap. Okay, checkpoint pertama dah habis. So sekarang kita nak ke checkpoint kedua. Macam mana makanan dan minuman di checkpoint pertama? Kita ambil makanan. Ya, sebab masih terlalu awal. Kita risau kita ada 3 atau 4 checkpoint. Tadi dah. Ya. Dia komplain dekat kita masa pergi night off ride. Dia kata saya tak banyak bercakap, kamera on je terus sengih je. So this time kita membebel biar dia penat nak edit. Tapi kalau sampai dia tak edit, Delete scene. delete. Jangan potong. Apa? Jangan potong scene ini. Zas. Kita nak mulakan semula larian kita. Kan? Sampai simpang ni. Oh benda. Sampai simpang ni. Kita terus sampai ke checkpoint 2 pula. Boleh. I think dia buat 1/2. 1/2. Sebelum ni kita orang buat lari macam mana? 2 minit. Tapi ni tak sempat lah. Okay guys, update kita orang tengah tak tahu, rasa masa checkpoint 1 sampai dekat je. Nak sampai checkpoint 2 ni lambat je. Bila je? Yo. Bila nak sampai checkpoint tu? Penat. Kita sempena larian di Bandung adalah sempena tahun melawat Johor. Lepas tu pada 2026 adalah tahun
Ngawat muah. So guys, jemput guys. Datang muah guys. Muah ada abang balik guys. Ada apa lagi next checkpoint? Ada mi siput guys. Mungkin di Bandung. Penat. InsyaAllah larian dibantu oleh abang-abang polis kita. Terima kasih bang. Terima kasih bang. Jangan potong pay saya bang. Bagi saya jalan dulu. Baru 2 km lah. Macam mana? Adik, dah jalan. Jalan jap. Jalan jap. Cakap. Tadi kita jalan balik lah. Selalu 2 meter. 2.5. 2 minit. Sekali 1 kilometer. 1 kilometer starting tidak berhenti. Biasa kita buat 2 minit. 4 meter. Lepas tu kedai pula tadi abang balik. Makan tu? Tak. Takut tengah jogging dia tertengket. Kilo? Baru? 2.3. Yes. So kita boleh dapat dalam 50 minit. 50 minit. Okay. Start dah lidah. Okay. Bukan saya lidah lah. Sini dekat. Saya macam ni. Macam Alida macam ni dia Pokok. ambil depan sikit. Betul lagi. Lepas tu depan sikit. Depan sikit lah. Gacha. Satu hari nanti saya akan pastikan saya berjaya. Musim Tanjung pula tak kasih. Tak tahu kan. Dah sikit yang dah start berjalan. Pusing sikit siapa yang jalan. Okay lah tu 3 kilo. Habis mana tak Kita ni? exercise juga. Ya, dia psycho pergi letak awal-awal abang balik. Nak salah kapal balik lah ni. Ha. Benda tu Makan tak makan? tak. Tapi bayang menggoda dia terfikir nak makan ke nak jogging ni. Dia dah kacau emosi saya. Kenapa membebel ni? Kenapa marah Dia ni? kutuk banget 3 km dah berjalan. Emosi marah dia keluar habis jogging. Orang emosi suka gembira keluar. Ada emosi marah. Kita dah nak dapat misi bot. Ready back. Masuk je. Saya pass by. Ayat. Nak sikit. Ambil satu je. Aduh, air manis lagi. Air masak tak tengok. Ambil air, ambil biji pot dulu. Dua orang lah. Bagi lebih boleh bang. Biji pot. Nak. Terima kasih. Okay, kita letak sini lah. Depan dia tak nampak. Sambil jalan lah. Ha? 4 minit
minum air manis tau. Itu minum air sihat tau. Nak minum? Asyik. Bagi ni. Gula. Manis. Kita perlukan gula. Dia buatlah manis. Tak nak dah. Mana mampu tak? Tak apa-apa. Mesti Siput. Kita dapat 3. Ini dalam baik kita. Tapi siput berat. Oh, alasan ni. Di ikan bilis tu. Siapa? 1 kilometer to go. Jadi kau minta dong. Kilo lagi dah tambah. Ini penting pun dah jalan lah. Just sunyi je kat sini. Dah jalan gitu. Sikit lagi. Dah boleh. Beberapa meter. 600 meter lagi. Ya je. Aku 400 meter lah. Ya. Mana ada tulis? Sikit lagi. Sikit lagi. Kita dah nak sampai masjid. Sikit lagi. Boleh. Jika kau fikir kau boleh, kau pasti kau melakukan. Ya. Jika kau ragu-ragu, berhenti makan siput dulu. Sikit lagi. Finishing line. Kita dah dapat finish. Lagi 4 jam. Jangan laju. Biar tu. Jangan sampai. Tu kakak. Alam. Ya, sampai. Terima kasih. Okey, tanya bang. Okey. Dah. Mana lu? Baru sampai ke? Baru sampai juga ke? Ada 5 ke? Ambil lah. Terima kasih. Belum 5 km lah. Sikit lagi. Sikit lagi nak 5 km. Ha? Sini 5 kilo. Pusing mana? Pusing sini lah habis kan 5. Aku tak habis. Kau berapa? Pusing. Aku situ 4 point lebih je. Sebab aku tak lambat. Kita orang dapat poin 9. Kita pusing dalam. 5. Kita pusing dalam ah. Habis ni lah. Straight je. Straight je. Straight depan tu patah balik. Jangan sikit lagi. Tak cukup 5. Cukup 5 pula. Kena marah tak cukup 5. Jauh lagi tu.
Masih lagi satu. Sikit lagi. Sikit lagi. Dah berapa? Tak pergi 4.93 lagi dah. 9. Ni kena 5. Okey. Dah. Gerak. Saya dah gerak. Belum. Okey. After run. Yes, mangga pisang. After run. Ni Bandung bosku. After. Sangat cantik. Bandung tengah tunggu berapanya panjang. Ye. Bandung. After kan. Sekejap. Aku ambil engkau orang punya mi Bandung sekali. Oh, sorry, Dik. Ini kan? Okey. So how is it? Yeah, it's a good run, a good food, and also with a good memories. Kita makan dulu. Nak makan? Dah lah. Tapi I nak buat ni. Double calorie. Bikin calorie. Ni Bandung semua style. Mi Bandung run with mi Bandung. It's very delicious. Ni Bandung semua. Tapi pelik pakai telur rebus. Ni more Makan mi Bandung, after run makan mi Bandung di tepi sungai. Terima kasih semua. Makan semua. Sedap. Hari ni kita makan mi Bandung. Makan. Terima kasih semua. Makan semua. Sedap. Kami support Abang Roy dengan The Mustira. Come on. Tapi tak ada sambal ejas. Tak ada paste mi Bandung je. Tapi sedap lah. Kita memang tukar pedas dia baik lah. Sedap ya. Dah lah. Disclaimer, saya tak minat mi Bandung sebenarnya. Tapi it's not sebab lapar, tapi dia memang sedap. Sebab lapar. 100 tu jadi point 200 masuk. 4. Good. Chef kiss.
Ni apa? Tak dapat iPhone. Tak dapat iPhone. Refreshment net. No, Nak buka pergi Bandung tak? Siapa nak buka pergi Bandung? Sana tu.